Yeh, Fahim. Kau ingat tak tarikh 13 Februari ni? Jumaat ni tau. Ingatlah Ahmad, majlis peluncuran Ihya Ramadan kan? Aku dah siap sedia nak dengar forum ambang Ramadan. Assalamualaikum murid-murid. Baguslah kamu berdua ni. Ingat, tema kita pada tahun ini ialah Ramadan Madrasah Rohani Menuju Ketakwaan. Wah, sedapnya nama tema tu Ustazah. Masa pelancaran nanti, ada gimik dan agihan kurma juga kan? InsyaAllah Ahmad. Ustazah nak beritahu kamu semua, pengisian rohani bermula 23 Februari hingga 18 Mac nanti. Masa tu kita dah mula tadarus Al-Quran kan Ustazah? Setiap hari Selasa, Rasu dan Khamis. Ya, betul Fahim. Semua guru dan murid terlibat, kita nak hidupkan budaya Al-Quran di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah, solat duha pun kita buat berjemaah waktu rehat kan? Khas untuk murid tahap 4, 5 dan 6. Ya, betul Ahmad. Solat duha ini merupakan latihan untuk semua murid agar istiqamah dalam beribadah walaupun di waktu sibuk. Jangan lupa tazkirah Ramadan yang akan disampaikan oleh guru pada setiap pagi Isnin dan Jumaat. Tapi Ustazah, Aisyah paling tunggu tarikh 4 Mak. Ustazah boleh beritahu pada hari Rabu tu ada aktiviti apa? Itu hari istimewa. Kita akan adakan sambutan nuzul Quran dan gotong royong bubur lambuk perdana. Wah, seronoknya. Boleh tengok cikgu-cikgu kacau kawah besar. Mesti sedap bubur tahun ni. Nanti kita boleh bawa balik untuk berbuka puasa dengan keluarga. Wah, tak sabarnya nak rasa. Pada 11 Mac nanti, giliran kamu pula beraksi. Ada pertandingan bercerita, tilawah, kad dan hafazan. Kamu boleh menyertainya. Saya dah praktis bercerita kisah Nabi. Fahim, awak nak masuk tilawah kan? Pada 12 Mac, kita ada iftar jamai untuk tahun 6 guru dan ibu bapa. Ia dapat mengeratkan silaturahim. Akhir sekali, pada 18 Mac akan diadakan penutup majlis khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan. Ustazah, nanti duit raya pun dapat kan? Terima kasih Ustazah dan semua cikgu. Seronoknya Ramadan di Ariduania. Jom kita semarakkan Ihya Ramadan 2026. Merisai jiwa kita dijaga, lapar bukan lemah. Ini jalan mulia, dosa berguguran, rahmat Tunggu apa tu? Video dah habis lah. Kan nak tengok lagi? Hehe. Mesti awak nak tengok video lagi kan? Okeylah, jom tengok satu video lagi. Weh, aku takut ah. Kau tak takut lah. Kau lapar kan? Aku lapar ni. Nak makan mana? Apa ada satu restoran Thailand ni? Sedap. Sekejap tu. Hôm nay nhìn rồi, sao cũng đi cho tôi là chi nữa. Tôi là cái đai tôi. Tôi là cái gì? Makan? Bungkus. Puasa tak puasa? Tak. Puasa. Betul? Nasi dua. Lauk ayam. Sup daging? Sup daging sekali. Ayam nak apa? Okey. Tak apa, aku dah 3 Ramadan dah buat benda ni. Kau relax je. Dah tak payah benang, nanti orang tahu kita Melayu. Tak ada selamat. RM10. Bayar dulu lah. Kau bayar dulu. Itu bayar balik. Thank you ah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah.
Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Serius ah? Asal dia tadi tak makan sini ya? Tak ada selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tiba, pintu syurga terbuka, puasa perisai, jiwa kita dijaga, lapar bukan lemah, ini jalan mulia, dosa berguguran, rahmat menjemput.